Jom. Assalamualaikum. Ada di biru. Kau apa tu orang ni pergi kata? Yang abang ni dah kenapa? Sekali aku lah yang bawa kawan masuk rumah ni kenapa? Kaki aku lah. Kau ni tak pernah jawab sekarang. Kau pergi atas lah. Pisahkan aku je. Bibi! 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 Aduh, ada bibi lagi tu. Wah, mesti comel bibi lu bro. Wah bro, bibi pun bibi ya bro. Korang dah ejar je lah. Tak ada cerita bebek ke? Aduh, Bro, bosan dia. mana ada PS tak bro? Ni airnya pak. Dah. Kenapa? Dah. Ni orang tu memerah ni dah. Ini wajah bibi dia. Aduh, tak serut macam ni. Siapa? Siapa hantar kau buat video je ni? Mana gua tahu bro. Cakap elok-elok. Mana gua tahu. Cakap elok-elok. Ringo, relax, Ringo. Ringo mana? Ringo, dia bayar kita orang suami perempuan ni. Sakit lah. Dia pandai buat jahat sakit lah. Sabar bro. Bro, ini siapa? Kenal Kevin. Dia nama aku Lisha. Anak orang kaya ni. Ni bawa beg ni pergi mana? Sebenarnya Lisha ada masalah keluarga. Lisha dah tak tahan dengan family Lisha. Sekarang ni Lisha nak minta tolong Apa korang. masalah Lisa sebenarnya? Apa yang saya dah buat? Parents Lisha dah lama meninggal. Sekarang Lisha tinggal dengan abang Lisha. Dia terlalu mempunyai Lisha. Lisha tak tahan dengan dia. Apa lah Lisa, kita orang ambil dulu Lisa. Tapi Lisa selesa kan kita orang ni. Kita orang dah kaya. Lisha tak kisah. Yang penting Lisha nak rasa happy dan bebas. Ya ke? Okey tak apa lah. Tak gitu. Yang dia kenalkan kan dia ni Ana Miro. Tengok badan dia memang kuat makan lah. Dia ni Ray. Dia ni masuk kacau orang sikit lah. Senyum je dia belajar kan. Dia ni Domi. Dia memang jenis suka senyum je lah dia ni. Dia ni kecil. Dia nakal sikit. Dia ni nakal sikit. Dia ni paling kecil lah. Dia ni nama dia Ed. Ed ni suka senang menari apa semua. Dia memang suka buat kacau sikit lah. Ni brother kita. Paling tua. Paling tua dia akan. Dia ni kuat aja kita orang lawan nanti. Tahu kan? Okey. Dia
Alisha. Bibi jadi kawan baru kita orang. Kita orang kalau nak pergi, kita orang kat tangan sini. Oh, kakak. Yeah!